Hello bang. Siapa tidur bang? Boleh. Sini lauk apa bang? Kambing ayam lagi bang. Bagi kambing satu. Kambing Kambing ni kira macam mana bang? Kambing seketul 10 bang. Satu set mati 12. Alright. Kambing ni bang. Oh besar-besar bang. Ni bang. Cuma dapat seketul macam ni bang. Seketul macam ni bang. Ayam nak bagi apa bang? Bagi peha lah. Boleh bang. Ayam kira macam mana bang? Ayam satu set mati 5,5. Baik. Kalau ayam saja? Ayam saja 4,5. Ini daging bang. Okey. Dia capati dari pukul apa bang? Dari pukul 7 sampai 2,5. Baik. Alright, boleh bang. Biryani satu bang. Bang. Lauk ada apa bang? Lauk ada kambing, ayam masak merah, ayam goreng berempah bang. Bagi semua lah bang, boleh? Boleh. Dia kira macam mana kalau kambing? Kalau kambing dengan biryani 15. Okey. Kalau kambing saja 10. Memang macam ni bang, dipotong. Ayam nak bahagian mana bang? Bagi peha bang. Allah. Ayam berempah satu. Ayam apa peha ke? Peha juga. Sini paling laku apa bang? Berempah lah. Ayam berempah dengan kambing. Okey. Acar dalca nak? Boleh bang. Okey bang. Acah sikit. Okey bang. Baik. Boleh bang. Baik. Terima kasih bang. Sama-sama. Nah, Berapa je? 50 sen. 50. Lauk banyak sini RM50 je. Ya, Chapati dengan kari ayam. Kambing dia very tender. Dia biryani juga. Lauk dia sedap, kambing ni memang power. Portion besar, korang kena datang try. ini bang, saya punya tepung chapati bang. Dari pukul 6.30 sampai pukul 3. Cuti Sabtu Ahad. Di Penang lah. Penang. Mamak je style. Apa tahu nak pergi berniaga? Apa pun tahu. Special kambing lah. Chapati kambing, biryani kambing. Jalan Duta Kompleks Kerajaan sebelah Mahkamah Tinggi.